Jadi keuntungan emas 100% kepada kenaikan harga emas tadi. Sebelum tuan-puan memulakan simpanan emas pertama, tuan-puan perlu ada ilmu asas dalam membuat simpanan emas. Jadi tuan-puan, antara ilmu asas dalam buat simpanan emas, tuan-puan perlu tahu emas ni dia tidak ada pendapatan dan emas ni tidak ada dividen tuan-puan. Lepas tu di mana untungnya simpan emas? Keuntungan simpanan emas ni adalah berdasarkan kenaikan harga emas sahaja. Harga emas naik, tuan-puan untunglah. Anda kata tuan-puan beli 2 tahun lepas, harga emas baru sekitar RM300 untuk 1 gram. Sekarang dah jadi RM600. Itulah kenaikan harga emas. Itulah keuntungan yang tuan-puan akan dapat daripada simpanan emas yang tuan-puan buat. Jadi tuan-puan, anda kata tuan-puan jumpa mana-mana syarikat yang bagi tahu kami adalah syarikat yang menawarkan simpanan emas dan kami akan bagi dividen kepada tuan-puan. Kebanyakannya adalah scammer tuan-puan. Sebab apa? Emas ni dia tak ada dividen, dia tak ada keuntungan seperti dividen tadi, macam ASB ataupun tabah haji. Jadi keuntungan emas 100% kepada kenaikan harga emas tadi. Jadi anda kata tuan-puan nak mulakan simpanan emas dengan ilmu yang betul tuan-puan, pastikan emas yang tuan-puan beli tu tuan-puan dapat emas fizikal dan keuntungan emas yang tuan-puan dapat adalah berdasarkan kenaikan harga emas sahaja, bukannya daripada dividen ataupun pendapatan daripada pelaburan emas yang tuan-puan buat tadi. Jadi nak saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas pertama, boleh rujuk pin video saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.